Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung sesi ta'lim hadis kita dalam tajuk mendidik anak-anak agar turut berpuasa. Siapa yang dah ada anak kat sini, dengarkan hadis ini. Tapi yang belum, tak apa, dengarkan juga. Mungkin kita boleh didik anak saudara kita, jiran-jiran kita untuk rasa seronok dengan berpuasa ini daripada sejak kecil lagi. Hadis yang berbunyi, Anir Rubai' binti Muawwidh qalat arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadata Ashura ila qura al-ansar man asbaha muftiran فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى yakuna indal iftar. Maksudnya daripada Ar-Rubai' binti Muawwidh, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar utusannya pada siang hari Ashura, iaitu pada 10 Muharram, ke perkampungan-perkampungan kaum Ansar di sekitar Madinah dan mengumumkan, barang siapa yang tidak berpuasa di pagi hari, maka hendaklah dia menyempurnakan pada waktu yang berbaki pada hari ini dengan berpuasa. Dan barang siapa yang berpuasa di pagi harinya, hendaklah dia meneruskan puasa. Lalu Ar-Rubai' berkata lagi, maka kami pun berpuasa setelah itu, dan kami mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Kami mencipta mainan buat mereka daripada bulu. Jika saat berpuasa tersebut mereka menangis kerana ingin makan, maka kami berikan kepada mereka mainan tersebut. Akhirnya mereka terus terleka dengan mainan itu dan meneruskan puasa sehingga waktu berbuka. Hadis ini menceritakan hadis ini hadis sahih, hadis sahih Bukhari. Hadis ini menceritakan kisah Ar-Rubai' bin Muawwidh yang mendidik anak-anaknya berpuasa sedari kecil lagi. Makanya daripada awal lah kita perlu latih anak-anak ini untuk rasa seronoknya berpuasa. Kata Imam Ibn Battal, para ulama telah bersepakat bahawa tidak diwajibkan ibadah puasa itu ke atas anak-anak itu sehinggalah mereka mencapai usia baligh. Namun ramai dalam kalangan ulama yang menggalakkan agar kita melatih anak-anak untuk berpuasa dan melaksanakan ibadah yang lain agar latihan ini menyerap elemen keberkatan ke dalam jiwa mereka supaya mereka terbiasa dengan amal soleh dan memudahkan mereka untuk melaksanakan apabila tiba waktu kewajipannya nanti. Makanya dari segi kewajipan, kanak-kanak yang belum balik tidaklah wajib berpuasa, tapi digalakkan untuk latih mereka sejak kecil lagi. Namun para ulama berselisih pendapat mengenai usia yang sepatutnya seorang kanak-kanak itu diwajibkan berpuasa. Daripada Al-Hasan, Ibn Sirin, Urwah, Atta, Az-Zuhri, Qatadah dan Asy-Syafi'i berpandangan mereka seharusnya diperintahkan berpuasa apabila dilihat sudah mampu untuk berpuasa. Namun bagaimana untuk kita menilai sama ada seseorang kanak-kanak ini telah mampu untuk berpuasa ataupun tidak? Macam mana? Imam Al-Auza'i mengatakan, andai sekiranya seorang kanak-kanak itu telah mampu untuk berpuasa selama 3 hari berturut-turut, maka dia boleh dikira layak untuk diperintahkan berpuasa. Ini berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Baibah yang menyebut,
Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sekiranya seseorang kanak-kanak itu berpuasa selama 3 hari berturut-turut, maka telah diwajibkan ke atasnya berpuasa pada bulan Ramadan. Okey. Al-Imam Ibn Qudamah berpandangan usia yang paling layak buat seorang kanak-kanak itu berpuasa adalah pada usia 10 tahun. Okey, kenapa? Sebab sama seperti solat kan yang difardukan, yang diperintahkan untuk kita ajar anak kita solat umur 10 tahun. Kerana pada usia inilah seorang kanak-kanak itu boleh dipukul sehingga jika mereka meninggalkan solat. Okey. Inilah analogi yang dikaitkan puasa dengan solat. Okey, maksudnya kenapa puasa dikatakan sebabnya kita galakkan anak kita puasa sedari umur 10 tahun, kerana dia ambil dengan kaitan solat tadi. Okey, solat, kalau 10 tahun tak solat, kita boleh pukul. Okey. Dan dikaitkan dulu ni kenapa? Sebab kedua-dua ini mirip, yang mana kedua ini adalah satu ibadah. Dulu ni dikira sebagai ibadah. Puasa ibadah, solat pun ibadah. Dan ibadah ini juga kita kira sebagai ibadah yang fizikal. Okey, solat kan berkaitan fizikal kita kan, kita sujud, rukuk dan sebagainya. Dan puasa juga dikirakan sebagai ibadah juga, yang mana kedua-duanya kedua-duanya adalah daripada rukun Islam. Okey, solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, keduanya dalam senarai rukun Islam. Sebab itulah kata Ibnu Qudamah, dia menyamakan waktu untuk kita mulakan anak-anak kita mulakan puasa dengan kaitkan dengan solat tadi. Okey. Alright, seterusnya Imam Ishaq berpandangan usia yang paling sesuai adalah 12 tahun. Kenapa? Kata beliau, dan Ishaq berkata, sekiranya kanak-kanak itu melepasi usia 12 tahun, maka aku suka untuk mewajibkan, yakni mentaklifkan mereka dengan puasa sebagai latihan untuk membiasakan. Maka kita jelaskan pelbagai pandangan menentukan usia paling sesuai untuk kita mewajibkan anak-anak kita berpuasa. Ada pandangan yang katakan 10 tahun, 12 tahun. Ada yang kata kalau dapat 3 hari berturut-turut mampu berpuasa, maka boleh teruskan berpuasa. Pelbagai pandangan. Namun usaha untuk mendidik anak-anak ini agar berpuasa dari kecil lagi mesti diterapkan sebagai satu latihan yang membantu dalam menegakkan syariat Allah dalam jiwa anak-anak kita ni. Okay, insyaAllah. Maka atas dasar itulah Sayyidina Umar sangat marah anda sekiranya ada orang dewasa yang tak puasa. Bayangkan anak-anak ini kita latih puasa daripada kecil supaya mereka terbiasa, mereka rasa seronok dengan puasa. Tapi ada pula orang yang dah dewasa, yang dah balik, yang tak nak puasa, yang meninggalkan puasa Ramadan. Sedangkan puasa Ramadan satu ibadah yang fardu yang termasuk dalam rukun Islam. Maka Sayyidina Umar sangat marah bagi mereka yang tak nak puasa orang-orang dewasa ini. Jadinya perkara ini direkodkan oleh Imam Al-Bukhari yang menukilkan, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada orang-orang yang mabuk dalam bulan Ramadan, celakalah kamu. Yakni kamu yang orang-orang yang mabuk yang tidak berpuasa ini. Okey, kerana sedangkan anak-anak kami berpuasa. Lalu Umar mengenakan hukum sebat ke atas mereka. Oleh yang demikian digalakkan kepada kita semua yang ada anak, okay, sedari kecil kita dah latih, dah biasakan anak-anak ini untuk berpuasa bersama-sama kita, nak wujudkan rasa suasana seronok berpuasa itu, rasa seronok dengan bersahur, rasa seronok dengan berpuasa, dan juga amalan-amalan lain. Di samping tidaklah terlalu teruja seronok untuk menanti hari raya saja, tapi rasakan dengan anak-anak ini serasa seronok juga dengan sepanjang Ramadan, antaranya dengan aktiviti ibadah puasa ini. Okay, insyaAllah moga-moga kita
mampu untuk mendorong anak-anak kita, insya-Allah anak-anak inilah yang akan mendoakan kita. Maka ajarkanlah segala kebaikan kepada mereka supaya mereka ini mampu untuk jadi anak yang soleh dan solehah, insya-Allah. Okey, wallahu a'lam. Alhamdulillah, moga ada dapat satu untuk kita sedikit perkongsian pada hari ini yang bertajuk tadi mendidik anak-anak agar turut berpuasa, insya-Allah. Kita akhiri di sini dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.